10 gram emas ini antara saiz yang paling digemari oleh penyimpan emas. Siapa yang memiliki satu keping gold bar 10 gram sudah pun mempunyai sekurang-kurangnya 5,300 dalam simpanan sebenar, bukan angka dalam akaun tetapi aset fizikal yang bernilai. Kalau anda menyimpan untuk dana pendidikan anak-anak, 2 keping 10 gram ini sudah cukup untuk membantu mereka memulakan langkah ke universiti awam. Nilainya boleh menampung pembelian laptop, bayaran yuran asas dan juga sedikit belanja poket untuk satu semester. Bagi yang bersedia menuju fasa persaraan, 1 keping 10 gram emas boleh digunakan untuk menampung perbelanjaan asas di rumah seperti makan, bil, utiliti dan juga sedikit duit belanja untuk sebulan. Untuk memiliki gold bar 10 gram ini, anda ada 2 cara. Yang pertama sekali, buat pembelian terus jika ada tunai yang mencukupi. Tapi, jika belum mampu, anda boleh mula menabung sikit demi sedikit di akaun Emascap Public Gold. Kaedah ini tiada cas, tersembunyi dan juga tak ada komitmen. Bila dah cukup 10 gram dalam akaun Emascap, anda boleh tebus dan juga arahkan sistem untuk pos emas anda ke rumah secara postage per insurans. Nak mulakan simpanan emas dalam portfolio kewangan anda, boleh rujuk pin video untuk langkah mudah daftar akaun emas secara percuma dan saya akan bimbing anda sebaiknya.